Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashifatul Zahra binti Zulhilmi, wartawan cilik, melaporkan untuk TV PSS Al-Mawardi SK Agama MIS Miri. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Januari 2026, terdapat pelbagai aktiviti seperti sesi pendaftaran, membeli baju pendidikan jasmani sekolah dan lain-lain. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam. Boleh saya menemu ramah anda? Boleh. Apakah persediaan anda sebagai murid tahun 6 pada tahun ini? Persediaan saya sebagai murid tahun 6 pada tahun ini, saya ingin mencapai straight A UPDLP dan saya ingin cemerlang dalam semua kurikulum dan pertandingan yang saya masuki dan menjadi contoh yang baik kepada murid-murid. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan. Boleh saya menemu ramah anda? Waalaikumsalam, boleh. Okay. Anak Tuan darjah berapa? Anak saya tahun ini darjah 1 dan darjah 2. Boleh saya bertanya soalan? Boleh, silakan. Apakah harapan Tuan terhadap sesi pembukaan sekolah pada hari ini? Harapan saya pada sesi kali ini, semoga anak saya berjaya untuk di dunia dan juga untuk bekalan di akhirat nanti. Terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Selamat pagi Tuan. Boleh saya menemu ramah anda? Boleh, silakan. Apakah tujuan anda datang ke sesi pendaftaran sekolah pada hari ini? Hari ini tujuan kita hadir dekat sini adalah untuk mempromosikan kita punya akaun simpanan lah. Kita ada dua jenis akaun simpanan. Kita ada akaun SSPN Prime dan juga SSPN Plus yang menawarkan simpanan yang konsisten lah. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang ke kita punya kaunter pada hari ini, okey? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Asyik. Boleh saya menemu ramah anda? Oh, boleh, silakan. Apakah persediaan cikgu untuk sesi pendaftaran sekolah pada hari ini? Okey, untuk hari ini saya membuat persiapan untuk jualan baju PJ yang di bawah unit kurikulum lah. Okey, dan kita dah buat tempahan awal yang mana kita telah membuat tempahan lebih daripada 400 helai baju PJ untuk dibeli
ibu bapa buat anak-anak untuk tahun 2026. Dan seperti yang kita lihat hari ini, meja pun dah kosong. Okey, jadi sekarang ni kita cuba menerima tempahan untuk kita buat semula, tempahan kepada pihak pengeluar untuk kita ambil yang sudah membuat bayaran lah, yang kita sudah tempat awal tu semua sudah habis, dan kita buat tempahan yang baru, dan kita minta ibu bapa bersabarlah dengan tempahan yang akan datang. So kita akan cuba buat secepat yang mungkin untuk kegunaan anak-anak kita pada tahun 2025. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh. Kesediaan yang dibuat oleh pihak sekolah ada pelbagai. Pertama sekali, pihak sekolah nak memastikan kerusi dan meja kelas, setiap kelas mencukupi mengikut bilangan murid. Okay? Jadi semua guru kelas akan memastikan kelas mereka tu cukup. Yang seterusnya, memastikan semua guru kelas menyediakan segala informasi dan share kepada semua ibu bapa lah, terutamanya minggu pertama hari persekolahan. Ada aktiviti, pelbagai aktiviti sepanjang minggu pada 12 hingga 16 Januari ini nanti kepada semua murid, agar semua murid-murid datang sekolah dengan dalam keadaan yang sangat seronok. Okay? Dan setiap pada hari pendaftaran ni, setiap guru-guru ada stesen dia masing-masing, guru kelas untuk pembayaran yuran, dan di kantin adalah untuk aktiviti buku kerja, manakala di bilik mesyuarat adalah aktiviti penjualan baju sekolah. Jadi alhamdulillah sepanjang pagi ini perjalanan pendaftaran berjalan dengan lancar. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat datang ke SK Agama MIS Bukit Miri bagi murid-murid tahun 1 2026. Assalamualaikum GB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menemu ramah GB? Boleh, tak salah. Okey. Apakah persediaan cikgu untuk sesi persekolahan 2026? Persediaan untuk sesi persekolahan 2026 sebenarnya kita dah bersedia dah. Pertama sekali memastikan kelengkapan peralatan di dalam kelas semua dah disusun atur. Kursi meja guru, kursi meja murid pun dah selesai, dan alhamdulillah pada tahun ini semua kelas kita dah dilengkapi dengan smartboard ataupun smart TV lah, apa-apalah gelaran, dan lengkap juga dengan whiteboard tu. So, bertepatan jugalah dengan konsep ataupun hasrat kita pada tahun ini SK Agama Sekolah Digital. So, selain daripada itu, persediaan untuk tahun 2026 kita juga memikirkan sumber tenaga pengajar. Alhamdulillah tahun ini mencukupi. ABN Pejawatan kita pun lengkap. Cuma satu je lah, kalau pension cikgu dan yang perkhidmat nanti kita akan kurang lah. Dan juga dari segi persediaan kelengkapan elektrik dan sebagainya, semuanya memuaskan. Alhamdulillah. Itu antara persediaan. Meeting pun kita dah buat dah ada, dan hari ini alhamdulillah sesi pendaftaran persekolahan 2026 berjalan dengan lancar. Itu alhamdulillah. Itu persediaan lah untuk tahun ini. Ada lagi. Kau nak tanya harapan tadi kan? Okey, saya nak menjawab pertanyaan harapan, tak apa. Tifa, dan pertama sekali saya nak ucapkan sabar dan tahniah kepada tim-tim PD PSS, Zara, Syad dan Tifa, serta yang pasti saya kena kreditkan juga kepada guru lah, Cikgu Ded, Cikgu Nizul, Cikgu Hidayah, siapa lagi yang terlibat lah dalam jawatan kuasa tu. So tahniah saya ucapkan, teruskan momentum anak-anak, sebab kamulah yang akan jadi duta. So harapan saya pada tahun ini ada dua benda sahaja. Yang pertama, nak memastikan pembelajaran di dalam kelas, PDP dalam kelas, guna sebaik mungkin digital yang ada, sebab kita nak sasarkan sekolah digital kan, dalam apa keadaan sekalipun.
Dan juga saya nak sasarkan sekolah kita sentiasa menepati kehadiran 95% setiap bulan. Dan saya mendoakan juga mudah-mudahan kita boleh kejayaan dan cemerlang pada tahun ini. Untuk makluman, sekolah kita pada tahun ini saya dah banyak di-research, akan ramai orang datang melawat. So, tim TVPS kena bersedia untuk menemu ramai saja. Terima kasih TV. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu, berakhirlah liputan kita pada hari ini. Pihak sekolah sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada tahun 1 bagi sesi 2026. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share sebanyak mungkin. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.